Ada pejuang yang menang dengan akal, ada yang menang dengan hati. Mona Kimura menang dengan kakinya. Dan kaki-kaki itu telah menjatuhkan sesiapa sahaja yang berani memandang rendah padanya. Empat pertarungan, empat kemenangan. Empat lawan yang belajar dengan cara yang sukar bahawa gadis comel dari anime Jepun ialah petarung paling berbahaya dalam dunia kickboxing wanita hari ini. Mona Kimura dilahirkan pada 12 April 2001 di Misuo, Gifu, Jepun. Sebuah bandar yang tenang. Tidak begitu dikenali kerana melahirkan pakar knockout, tetapi Mona mula berlatih karate sejak umur 4 tahun sahaja. Ibu bapanya membuatkan dia berdiri di atas sebelah kaki untuk tempoh yang lama. Sementara kanak-kanak lain bermain dengan mainan, Mona kecil membina keseimbangan dan kekuatan kaki yang luar biasa. Keseimbangan di atas sebelah kaki yang sama itu kini kelihatan begitu semula jadi di gelanggang. Beliau berjaya memenangi kejohanan karate remaja seluruh Jepun sebanyak 7 kali berturut-turut. Pada usia 10 tahun saja, beliau menceburi dunia tinju, mengasah tumbukannya sehingga menjadi senjata yang hebat. Pada usia 18 tahun, bakal Chun-Li sudah 3 kali menjadi juara Jepun dalam kategori wanita. Namun begitu, secara mengejutkan, Mona Kimura meninggalkan dunia tinju dan beralih kepada kickboxing profesional. Mona membuat penampilan sulung sebagai profesional pada 16 November 2024 menentang Ayo Gawara, seorang pejuang Jepun berpengalaman yang bersedia untuk menewaskan juara tinju baru itu. Mona memulakan pertarungan dengan jab yang tepat dan pergerakan yang lancar. Kemudian melancarkan tendangan besar pertamanya. Tetapi Gawara membacanya dengan sempurna dan membuat Mona menerima padah. Menggunakan kelebihan jangkauan dan kelajuan pukulannya, Kimura segera mula mengawal pertarungan. Ogawara menggunakan pengalamannya, cuba mencari kelebihan ke atas orang baru itu. Tetapi Mona tidak memberinya peluang untuk menyesuaikan diri. Dia membalas dengan satu kombinasi yang brutal, terus kerahang, menghantar Ogawara ke atas kanvas. Merasakan pengakhiran, Mona mengekalkan jaraknya dan melancarkan satu kombinasi yang diselaraskan dengan sempurna, mengenai satu hook kanan yang menembusi pertahanan Ogawara dan menjatuhkan veteran itu. 1 minit 32 saat pada pusingan pertama dan pertarungan itu telah tamat. Penonton hampir tidak sempat untuk bertindak balas sebelum ia berakhir. Tetapi internet bakal menjadi kecoh dan ini baru sahaja bermula. Video-video mula tersebar di internet hampir serta-merta selepas penampilan sulungnya. Dan bukan sahaja knockout itu yang menarik perhatian orang ramai, tetapi juga cara dia bergerak. Peminat mula membandingkannya dengan Chun-Li dari Street Fighter, petarung wanita paling ikonik dalam sejarah permainan video. Dan memang tidak sukar untuk melihat sebabnya. Tendangan yang sangat pantas dengan keseimbangan yang sempurna, keupayaan menguasai pusingan dengan kakinya dan gaya rambut dua sanggul. Semuanya kena pada tempatnya. Perbandingan itu menjadi tular di media sosial. Malah rapper Amerika Syarikat 50 Cent turut memberi komen mengenainya, memanggilnya sebagai Chun-Li dunia sebenar. Ia memang sangat sesuai dan gelaran itu terus kekal dengannya. Mona menerima perbandingan itu sepenuhnya, menggunakannya dalam temu bual, media sosial dan wataknya di gelanggang. Dia mengambil satu perbandingan santai dan menjadikannya sebagai identiti jenama yang sebenar. Dan kakinya memang benar-benar sukar dijangka. Kebanyakan petarung melancarkan jab dengan tangan. Mona melancarkan tendangan dengan kelajuan dan kekerapan yang sama. Kakinya telah menjadi sambungan kepada lengannya. Hanya 2 bulan selepas debutnya, Mona Kimura berdepan dengan Yuka Namiki, bekas juara kelas mini flyweight NJKF Minerva. Pertarungan itu berlangsung hingga ke akhir dan buat pertama kalinya, penonton dapat melihat Chun-Li sebenar beraksi.
Mona Kimura terus menunjukkan gaya klasik Chun-Li, menggunakan kaki sebagai senjata utama dan pantas. Satu strategi yang Yuka Namiki tidak dapat cari jalan penyelesaiannya. Kimura menggunakan gaya berdiri satu kaki yang menjadi ciri khasnya untuk mengelirukan lawan, menyebabkan Yuka hampir tidak dapat bergerak sebelum meneruskan serangannya. Yuka kelihatan tidak mampu mencari jawapan terhadap tendangan jarak dekat dan sering terperangkap pada jarak yang membolehkan Kimura melepaskan tendangannya. Akhirnya, ketiga-tiga juri memberikan kemenangan kepada Mona Kimura. Sekali lagi menunjukkan kemenangan dominan untuk pendatang baru Kimura, serta bilangan peminatnya yang semakin bertambah setiap hari. Menjelang bulan Jun 2025, gelaran itu telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Tetapi dengan kemasyhuran datanglah cabarannya lebih sukar. Satoko Ozawa berumur 40 tahun. Seorang veteran yang telah melalui lebih banyak malam pertarungan berbanding kebanyakan petarung lain yang hanya mampu bermimpi. Dan dia bersedia untuk menguji setiap aspek bintang yang sedang meningkat naik itu. Mona menguasai pusingan pertama, menggunakan tendangan khasnya untuk mengekang Satoko Ozawa sebelum dia sempat mendapatkan rentaknya. Walaupun terkenal dengan tendangannya, Kimura menunjukkan kemahiran tinju bertaraf tinggi yang diwarisi daripada masa lalunya sebagai bekas juara tinju kebangsaan. Dia melancarkan jab yang tepat sehingga menyebabkan luka yang jelas pada wajah Satoko Ozawa. Walaupun Satoko Ozawa cuba menggunakan pertahanan Dracula untuk melindungi wajahnya, Kimura berjaya memecahkan pertahanan itu dengan tendangan tepatnya. Pada pusingan kedua, kecederaan menjadi terlalu teruk. Selepas doktor gelanggang memeriksa luka di dahi Satoko Ozawa, pertarungan disambung semula seketika. Tetapi Kimura mendaratkan satu lagi pukulan kiri yang kuat, menyebabkan pengadil menghentikan pertarungan. Menang TKO dan dihentikan oleh doktor untuk Chun-Li dunia sebenar pada pusingan kedua. Veteran yang sepatutnya memuji bintang muda itu tidak sempat ke pusingan ketiga. 3 pertarungan, 2 kemenangan melalui KO. Hari ini, dia masih belum pernah kalah. Tetapi, Mona Kimura masih belum selesai membuktikan kemampuannya. 11 April 2026, Mona Kimura naik ke pentas paling penting dalam kerjaya mudanya untuk berdepan dengan Eunji Choi dari Korea Selatan, juara Max FC. Dengan gelaran juara antarabangsa dalam rekodnya, dan sesuatu yang ingin dibuktikan menentang pejuang paling tular di Jepun.
Penonton di dalam stadium tahu apa yang mereka mahu lihat dan Mona tidak mengecewakan. Mona memberikan segalanya. Tendangan, gerak kaki, kombinasi pukulan, kecerdikannya di dalam gelanggang. Dia menggunakan tendangan sisi berulang kali untuk menghalang Choi daripada mendekat atau menetapkan rentak. Apabila Choi cuba mendekat, Kimura menggunakan tumbukan kanan yang tajam dan serangan balas untuk menghentikan momentumnya. Dan salah satu pukulan itu menyebabkan kecederaan yang ketara pada hidungnya. Kimura mengekalkan tekanan tinggi sepanjang pertarungan, menggunakan kemahirannya mengawal jarak untuk menyukarkan Choi menyambungkan kombinasi serangannya. Pada akhir pusingan keempat, para juri memberikan kemenangan sebulat suara kepada Mona Kimura. Para pengulas dan media memuji persembahannya sebagai satu pertunjukan, menonjolkan gaya unik dan kelajuannya yang menyerupai Chun-Li, watak dalam permainan video. Mona Kimura kini mencatatkan 4 kemenangan berturut-turut tanpa sebarang kekalahan. Dan gadis yang baru mula berlatih kickboxing beberapa bulan sebelum debutnya, kini berada di tengah-tengah organisasi pertarungan terbesar di Jepun. Dan si tak terkalahkan dengan semua orang memerhatikannya. Bukan saja dia kelihatan seperti Chun-Li, dia juga berlawan seperti Chun-Li, menang seperti Chun-Li. Dan dia baru berumur 25 tahun. Dari sebuah bandar yang tenang di Gifu, Mona Kimura tidak pernah menempuh jalan mudah dalam sukan ini. Dia berlatih selama 7 bulan dan kemudian menyertai salah satu organisasi pertarungan yang paling dihormati di Jepun dan mula menewaskan lawan-lawannya secara kalah mati. 4 pertarungan, 4 kemenangan. Dia tidak pernah kalah dalam mana-mana pertarungan profesional sejak itu dan kisahnya masih belum berakhir. Jepun